Kalaulah ada korang yang kat luar sana beritahu saya awal, kismis depan mata korang ni bukan sekadar manis sahaja. Saya sendiri pun dan korang mesti ingat kismis Golden Jumbo ni hanya dikunyah apabila lapar. Rupanya masih ramai tak tahu dalam kismis ni ada zat besi yang bagus untuk menghasilkan darah merah. Sebab itulah bila badan kita ni kurang zat besi, muka dan badan orang tu mesti nampak penat dan juga lesu. Yang best pasal kismis Golden Jumbo daripada Daily Roast ni, saiz dia sangatlah besar, isi dia pun lembut dan manis yang semula jadi. Sedap dikunyah dan dimakan terus begitu sahaja. Kismis Golden Jumbo yang depan korang ni lain. Manis dia adalah daripada buah yang semula jadi dan bagus, sangatlah bagus sebagai kudapan harian korang. Kadang-kadang dengan mengubah kita punya pemakanan snack ni pun boleh bantu dan memberi kesan untuk badan kita lebih bertenaga. Sepatutnya benda-benda macam ni lah untuk korang letak dalam kereta, dalam beg dan sewaktu kerja. Nak dapatkan di mana? Boleh tekan di shop kami untuk restock korang punya.